Korang kalau ada mesin rumput, lama-lama bateri asal ni dia dah tak bertenaga. Untuk bateri asal ni dia hanya bertahan hanya beberapa saja, dan korang tahu tak, bila yang ni dah rosak, korang boleh ganti dengan yang baru. Inilah bateri yang baru yang saya baru beli. Dia bersaiz besar, dan kat sini juga kita boleh tahu berapa dia punya indikator tahap bateri yang masih ada. Untuk slot dia sama sahaja. Jika anda mempunyai mesin rumput bateri yang jenis macam ini, inilah saiz dia. Yang ni lagi besar dan lagi lebih lah. Untuk bateri yang ni saya pakai lebih kurang, kalau dulu lah setengah jam, yang ni lebih daripada setengah jam. Tapi tergantung kepada cara korang guna. Antara mata blade besi dengan plastik dia berbeza. Tapi saya boleh simpulkan bila bateri besar bertenaga, dan lagi best bila kita nak main mesin rumput. Apa lagi boleh dapatkan sekarang di beg kuning. Beli dulu, try best.